tak kening. Kepala tak kenung, lapik batal stay. Kalau duduk dalam katil, akak katil-katil. Ngadap kiblat kaki. Dah? Ha. Biar mati tu menghadap kiblat. Kiblat ni afdalul jihad, iaitulah arah yang paling baik. Nampak? Kiblat. Lepas tu hendaklah ditanggalkan pakaiannya dan ditutup dengan kain yang nipis. Bukan nipis napok dia, nipis maknanya supaya tidak meluh. Nah, biar keluar udara. Dah. Cabut lah pakaian. Dan letak minyak tak sunat. Dan orang kata sunat ni bila kita nak lipat tangan tak boleh, baru sunat letak minyak. Faham baik? Ada orang lawan minyak selalu tak betul. Kalau kita nak mandi lambat lagi, nak mandi selalu dah payah lipat tubuh. Kita nak mandi esok, mati pukul 11 malam. Nak ditanya orang mandi esok pukul 8 boleh mari. Nampak? Umpamanya. Maka kita dah lambat lagi esok, mayat tu 2 jam sekali kita buat gini. Terpegang ini tangan dia, terlipat gini. Perlahan-lahan. Faham tak? Supaya esok orang mandi tidak susah. Tangannya lembut. Dan keras tokeng itu payah nak pusing keras tokeng. Faham tak? Barang lipat. Lepas tu lipat alik kiri pula. Mayat tu. Nak? Lepas tu akak kaki ni. Akak. Siapa akak tu? Jangan teruk. Macam main sokang tau. Mana akak sekodah yang boleh saja. Akak lini pula. Bila dak nak lipat, baru sunat letak minyak kat siku ni. Faham? Dia sesa tertib dia. Kita gora minyak lalu mula-mula. Berminyak habis banyak. Tak? Tak ada minyak-minyak, bahang minyak kolesterol tu. Nah. Supaya seorang nak uruh dia mudah nak mandi apa semua tak? Tajhizul mayyit. Kena riah lama. Sekarang 2-3 jam buat pula nak jemur ke esok. Ada orang tu tidak reti, ditinggal nak tanai, nak esok nak mandi. Toki pok mati pagarik. Nyelak gitu atas gerai pakai esok. Mana? Bertuah punya anak cucu dah tahu kala. Tak reti benda. Nak. Lepas tu kita kena reti kok. Ni orang nak cuti rumah nak reti lah ke? Tak reti benda. Balik belakang anak. Kau jadi pegawai Kuala Lumpur balik. Kau jadi pegawai Pulau Pinang balik. Kau jadi pengurusi JKK Johor balik. Balik belakang. Nak? Oh, dah balik buat benda. Balik tikus tengok besi. Tak? Dah yang balik dah reti benda. Dia lok kayah lah balik. Tak kira lok kemak. Nak? Semut berah masuk kat hidung. Dan anak macam cucu balik bincang atas lambu gitu lah. Cerita bola. Oh, dah roti malam MU. Oh. Toki duduk dalam bilik tu. Tak ada orang ngaji ada benda. Tak boleh kena baca Quran. Temang dia. Bang, dia tak kesip. Ma min mayyitin quri'al Qur'anu alaihi illa huwina alaihi. Tidak ada daripada mayat yang dibacakan Quran di sisinya melainkan direngankan rasa mayat itu. Nah, bacalah Quran. Nak tidur gila baca 3 jam jaga baca Quran. Dua ni pula baca pula. Jangan lock gitu. Lock seorang duduk dalam bilik. Tak, ada betul lah ke? Sebab apa jadi gitu ayah tu? Sebab ayah tu salah sendiri, dia tak beri anak dia pelajaran. Betul tak? Didikan jadi gitu kan. Salah kita tau. Anak kita andal belaka pasal kita. Anak kita tak andal belaka agama kerana kita larut. Kita nak tak banyak kita anak kita lock gitu lagi. Pak cerah. Tak ambuh tak? Tak ambuh. Betul kan? Besok baru orang nawat. Nak nawat mayat, nak suruh orang mari nawat mayat, jangan suruh orang puan duduk muka pintu. Banyak rumah tak reti. Kita nak pergi nawat jenazah. Melawat jenazah ni sebenarnya bukan orang puan. Nampak? Orang lelaki. Orang puan duduk dapur. Main kikirang. Main kapur baru. Main daun bidara. Tu baru kerja dia. Bila kita nak masuk nak nawat, dalam ruang tamu penuh orang puan.
Kena lakoh kat atas kepala dia dulu, barulah sampai kat mayat. Rumah tu rumah bodoh. Tak kira rumah siapa-siapa pun, kalau tu imam bodoh. Jadi orang nak menawak payuh. Orang tak ada hal apa, tengok opang masuk urat-urat. Orang jenis warak ke tengok dah masuk. Dah siapa rugi? Mayat rugi. Nah, orang nak pergi kat, nak tengok mayat, nak baca doa kepada mayat, dia malas baca. Tak anda tu. Biar kau anda kan. Nah, sebab apa jadi gitu? Sebab ramai majoriti jahil. Nah, dia pakai majoriti kan. Kalau bab mati-mati ni ada akal orang ngaji, pakai majoriti. Nah, tak boleh buat gitu. Biar kosong antara ruang pintu masuk tu sampai ke mayat. Biar orang lelaki boleh tubik bebas. Sebab orang lelaki ni kalau mayat melawat jenazah bukan hidup sembang atas lambu. Bukan sembang tangga tanah. Tu bukan je lawat jenazah tu. Lawat jenazah ni naik pergi kat mayat. Tengok mayat. Tanya duduk kat mana mayat. Kalau bilik lah. Nah, baca ayat Quran hak mana hak dang. Sekurang-kurangnya berdoa kepada mayat duduk situ. Tu panggil melawat jenazah. Nah. Kalau duduk lembang bawah je orang ada. Nah, yang naik rapang berderu-derang kali. Jom dia. Rapang ni jali dia khamat hidup kalau orang mati. Nah, berair hingga pergi. Nah, orang mandi tak pagi dia apa dah. Nah, yang heran pakai lawa pula tu, nawak orang mati. Nah, kalau tengah maknanya duduk nyanda dapur dengar-dengar dia orang mati, dak ri nawak. Hari mandi selalu. Siap nge masuk ketuk, masuk situ, masuk subang. Siap nge pakai baju bersulang ni, nak tengok orang mati. Tumit tinggi, kadek-kadek tengok orang mati. Nah, padahal kaki ayam apa dah orang mati kan nampak tumit tinggi tu. Nah, dia nak pergi tengok orang hidup. Nah, pada Nabi pernah halau beberapa orang perempuan datang melawat jenazah. Kacai tu dia. Nah. Dan semayang itu tak? Dan semayang. Orang nak semayang, perempuan ada. Dia kesak sikit. Dia tak lari. Dia lari duduk biar dinding. Kita nak semayang. Nah, dia perempuan dia duduk tepi dinding. Dah lari. Bodoh. Dan kita semayang tengok tak ke dia. Tamu tengok comel. Faham tak? Dan ni cerita betul. Tu rumah bodoh tu tak kerti. Tak kira siapa-siapa pun. Tak. Kerah. Kerah siapa suruh panggil? Tangkap hukum biar jadi juru sikit. Tak. Betul kau. Duk cengak-ngak dia tak lari. Hak lari lah. Hak lari. Hak rumah tak kerti tak lari opang. Dia kesak kita lah. Kesak orang nak bayang. Dia tengok orang semayang hidup pilih kau nak buat laki. Apa benda ni? Kalau nak pilih laki ni waktu buruk. Faham tak? Dengar tak weh? Ada tak berapa? Ada? Dia tidur habis dah. Lagi kita tak nampak dia. Dia duduk biratu kita semayang tengok tak dia tu imam pun baru mati bini. Faham tak? Tengok tak dia juga semayang. Rokok hanya tu imam. Tak rokok main gitu. Tu kaca. Nabi kata waswish, memberi gangguan kepada hati manusia. Ada. Bukan marah mugi sah. Dia kata dia ada dapur tu kat orang dak bolok. Nah. Bro, orang sudah semayang akak keranda apa semua. Lawak turun, dia jungkuk tikap pula. Mama sek-sek puang. Nah, dia kau tikap pula. Kau kepala lasir tu, kalau lasir kepala gitu, kepala jujur. Tak? Lah kita sambil pikunya dah tengok pula dia comel pula. Dengan gecu dengan apa? Jatuh terus kan dia. Ni gangguan belaka. Nah, ingatlah bukan kita marah dia. Nah, betul we jadi jamel, we jadi molek. Mana jangan lambat-lambat. Lepas daripada sempurna apa semua panggil orang mandi, panggil orang semayang. Panggil orang semayang awak pergi kubur. Beri masa sedikit untuk keluarga dia tengok. Faham? Dah kalau anak dia kata tunggu store dah lama dah. 3 jam lagi siapa? Dah dia tunggu. Dah kita tunggu lah. Dah mana ni? Sudah semayang dah mayat. Patah anak dia kata pula baru siapa di Kuatang ni. Ini tunggu tak? Tunggu lah anak dia kan. Bodoh tu. Dalam hukum Islam masa kini kita kena ra'i ke mayat, bukan ra'i ke anak dia. Malaikat sekejap. 20 minit, 30 minit boleh tunggu. 4-5 jam tak boleh tunggu. Faham?
Sekejap boleh. Kenapa? Kerana anak dia akan jadi imam solat jenazah. Boleh tu.